hari ni untuk projek multimedia 2, saya akan review app iaitu apps Maps Ruler. So apps ni dia boleh membantu kita daripada aspek architecture design kita dan untuk menentukan size site kita dan untuk mengukur lah. So pertama kita akan pergi dekat Play Store kita. Lepas tu kita akan type dekat sana Maps Ruler. So dia akan keluar Maps Ruler tu. Jadi kita akan install app tu. So kita tunggu dia install dulu semua. Lepas dah install, jadi kita open apps dia. So lepas kita open, dia akan keluar dia punya tu lah, access location. So kita pilih je yang mana-mana yang awak selesa. So dekat sana kita boleh nampak maps dia. So contoh kita dekat Malaysia, jadi kita pergilah. So disclaimer, app ni akan ada dia punya advertisement keluar lah. So kita akan pilih kita punya map mode. So kita pilih satellite. So selalunya kita guna satellite lah. So dekat sana kita boleh zoom and then kita boleh search. So saya pilih design 3 punya site, design 3 site saya iaitu QM Cottage dekat Kampung Belekar, Pasir Mas. So kita pilih dia punya selection. So kita akan dapatlah site dia. So kita zoom. Contoh dekat sana kita punya site Windmill Kampung Belekar tu. So kita nak pilih lah kita punya site, contoh yang dekat situ tu. So dekat situ dia ada banyak. Contoh dekat land conversion, kita nak meter square. So kita tekanlah dia punya meter and then kita pergi dekat sana, kita tekan kita punya area mode. So dekat sini dia bukan 100% accurate tapi boleh diguna juga. So kalau kita nak accurate, kita bolehlah pergi dekat site untuk check betul-betul. Tapi apps ni untuk bantu kita tentukan sahaja agak-agak berapa jarak dia dengan dia punya square feet, square meter site kita, site size kita lah. So dekat sana dia kena at least ada 3 point untuk tentukan. Kalau 2 point dia takkan tentukan lah dia punya meter square ke apa. So kita pilih 1 point ke 1 point and then contoh dekat site tu saya pilih 4 point. So dia akan jadilah contoh dia 869 meter square. So kalau kita nak nak macam besar tu ke apa, kita boleh tekan backspace yang dekat atas tu. So tekan dia punya backspace untuk tu. So kalau kita nak kecil lagi, kita boleh buat lah lagi kecil dekat sana untuk tahu dia punya besar. So contoh site kita macam dia tak petak betul-betul. So contoh kita ambil site yang ni, yang tanah yang ni kan. So kita nak tentukan. So kita boleh lukis. So kita lukis benda tu untuk tahu agak-agak saiz dia berapa besar. So kita dah dapat 5,636 meter square. Contoh dia tak accurate. So dekat sana dia ada distance mode, area mode. Distance mode dia untuk tahu jarak satu site. Contoh dari satu point ke satu point, kita nak tahu jarak tu. So kita dapat tahu lah dia punya jarak agak-agak dia tak accurate, not 100% accurate. So dia ada area mode dengan distance mode dia. Area mode untuk tahu keseluruhan, distance mode jarak. So map mode dia ada banyak. Kalau contoh macam terrain ni, dia macam Google Map biasa. So tapi kita selalu guna satellite untuk tentukan site kita. So boleh tutup tadi. So land conversion dia ada banyak. So korang boleh pilih lah yang mana korang nak yang sesuai. Contoh kita dekat edit part. So sekarang kita tak ada edit part, kita just buat satu area. Contohlah kita buat satu area, kita buat satu peta. So dekat peta tu bila kita tekan edit part, bucu dia tu actually boleh tarik nak berapa besar. Contoh satu bucu tu dia macam terlalu kecil, tak
sampai tempat yang awak nak. Awak boleh tarik and then misalkan ikut cara awak. So kita boleh stop editing kat sana. So dia ikut kesesuaian yang awak nak lah sebenarnya. Jadi itu sahaja daripada saya. Bagi saya apps ni banyak diguna untuk saya and dia memang function lah untuk saya. Saya boleh tahu agak-agak size site yang saya ada tu berapa besar, and then jarak ke satu tempat ke lagi satu tempat tu berapa jauh juga. So contohnya awak nak travel kan, contohnya dari rumah awak ke satu mall, awak boleh tekan point dari rumah awak daripada mall tu. So dia akan tahulah jarak dia macam mana. Itu saja daripada saya. Terima kasih.